Tepi tu ada cruise pula. Tepi tu ada Tokyo Skytree. Wah, tu ada orang naik beca lagi. So kita dah sampai di Tokyo Cruise. Harga untuk naik Tokyo Cruise ni kan, satu tiket untuk dewasa lebih kurang dalam 2,000 yen. Kita nak pergi Odaiba. Lepas tu diikut kau punya jenis. Hotel Luna ada, Emerald Dust. Aku naik ni. Aku naik Emerald Dust. Daripada Asakusa nak ke Odaiba Sea Park, ambil masa lebih kurang sejam lah. Make sure korang booking awal lah kat dia punya website. Daripada Asakusa, turun nampak view semua ni. Ada beberapa bridge tak silap aku. Banyak lah sampailah ke Odaiba Sea Park. Biasanya ada gandam. Kita tengok gandam malam ni. Basically kau akan duduk kat sini, seat terhad lah. Bukan kata seat apa, seat untuk kau, seat view cermin depan ni lah. Ni lah. Seat depan ni memang agak terhad lah. Kalau kau tengok, nampak limited lah. And balance akan duduk kat kursi tengah ni lah. Lepas tu kau tak boleh alih lah. Selesa, kat luar sejuk gila. Kat dalam rasa warm macam tu kan. Tapi even luar sejuk, still ada orang jogging kat luar tu. Memang aku respect gila lah. And aku teringin nak jogging kot sebenarnya. Aku pun ada bawa kasut running aku dan juga jam running aku. So maybe aku akan lari, maybe aku akan cuba lari lah dekat Fuji ataupun kat Osaka. So tengok macam mana nanti. Ni dah lalu jambatan. Nice gila.